Bila kekhianat, maka akan berlaku kerosakan. Kalau tak dapat setaraf Umar Abdul Aziz pun, sekurang-kurangnya kita hampir. Mengetir dulu Datuk Mengetir dulu. Kepiah pakai. Ada lekuk dekat daya ni. Dia berbaik-baik hari ini mengena pada hari esok. Mengapa hantar dekat sini tak hantar kat SPRM? Terlebih dahulu, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Puan Aisyah binti Osman, merupakan pesyarat utama daripada Jabatan Pengajian Am, merupakan moderator yang dijemput khas untuk podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang ke siri podcast Sepatah Dua Polisas Edukas, iaitu sebuah inisiatif suara intelektual dari Jabatan Pengajian Am, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Untuk episod kali ini, kami membawa sebuah tajuk yang cukup dekat dengan realiti kehidupan, iaitu nilai yang hilang atau masih kukuh. Kita akan membincangkan isu yang amat relevan, iaitu nilai integriti dan sejauh mana ia masih menjadi tunjang dalam kehidupan seharian, atau adakah ia mula terhakis akibat cabaran zaman dan godaan material. Untuk menjawab persoalan ini, kita amat bertuah kerana kita mendapat dua tetamu jemputan yang berwibawa yang saya kenalkan di sebelah kanan saya. Selamat datang. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Zaki bin Muhammad Zain, merupakan Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Dan seterusnya di sebelah kiri saya ialah Tuan Muhammad bin Hussein, Ketua Penolong Kanan Penguasa SPRM Pahang. Selamat datang Tuan. Terima kasih Pak. Okey, jadi untuk kita teruskan segmen podcast kita pada hari ini, saya akan mulakan dengan sembang santai je kita insya-Allah hari ini Datuk dan juga Tuan. Okey. Soalan saya yang pertama ialah, boleh Datuk kongsikan dengan kami apakah yang dimaksudkan dengan konsep integriti dari perspektif Islam? Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fa ma ba'd. Terima kasih adinda saya Puan Aisyah selaku moderator dan kekanda saya. Kekanda ya. Kekanda Tuan Haji Muhammad daripada SPRM Pahang. Lama kami ni berhubung. Oh, sebenarnya dah kenal lah sebelum ni ya. Amat mengenali antara satu sama lain. Lagi mudah lah ya, dah ada repo. Okey Aisyah ya. Bila kita bercerita tentang integriti, dia suatu perkara yang paling asas. Dari sudut agama Islam, dia adalah suatu perkara yang paling asas kepada setiap individu Muslim dan mukmin. Itu sebabnya kalau kita lihat bila permulaan syahadah itu sendiri telah meletakkan suatu integriti dalam diri kita. Okey. Dan integriti ini boleh kita nyatakan bahawa dia adalah suatu perkara yang berkaitan dari sudut diri kita sendiri. Oh, maknanya bergantung pada diri kita. Pembinaan kepada diri kita sendiri. Itu sebabnya bila kita letakkan Islam itu tertegak dengan 5 rukun. Okey. Iman itu tertegak dengan 6 rukun. So benda ini adalah integriti. Andai kata seorang Muslim dia gagal untuk melaksanakan salah satu daripada rukun Islam, maka dia akan pincang. Oh, macam tu ya. Maksudnya dia adalah sebenarnya kita daripada lahir pun dah melalui integriti tu. Ya, sebagai orang Islam pun rukun iman, rukun Islam tu sebenarnya integriti asas. Asas utama dalam kehidupan. Okey, terima kasih pada Datuk. Seterusnya kita nampak kat sini bahawa dalam Islam ni integriti tu adalah selari dan juga berpadanan dengan kehidupan kita daripada kita mula lahir. Jadi Tuan Haji, izinkan saya, kita lihat pula tadi kita telah lihat dari segi Islam. Boleh Tuan jelaskan apakah konsep integriti dari segi undang-undang? Silakan Tuan Haji. Terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hormat Datuk. Okey, integriti. Apa dikatakan integriti? Integriti ni adalah dia bermula daripada diri kita sendiri dulu. Okey. Dia tak boleh bermula daripada luar dan tidak boleh bermula pada organisasi. Okey, sebab bermulanya integriti kita ni maknanya kalau kita tak adanya integriti,
akan berlaku jenayah rasuah lah. Dan lain-lain jenayah. Pertama sekali integriti. Integriti kita bermula daripada bila? Okey. Pertama sekali bermula pada kehidupan kita. Mana kehidupan kita, kalau sebagai seorang Islam macam Datuk cakap tadi, integriti sebagai seorang Islam ni, sebelum saya cerita pasal undang-undang, Ya. dia bermula daripada apa? Sebagai seorang Islam, wajib solat subuh. Ya, betul. Itu mana integriti. Ha. Lepas solat subuh, apa yang kita buat? Ya. Lepas solat subuh, makna kita bila doa, minta berkat, minta pemudahkan urusan. Lepas tu, kita sampai ke pejabat kita. Ya. Apa yang berlaku kat pejabat kita? Kita kata nak minta doa, minta apa, minta berkat dan sebagainya. Betul. Tiba-tiba sampai ke pejabat. Lepas tu kita duk kejar pagi tu. Apa yang kita kejar pagi-pagi? Ya, betul. Apa yang kita kejar pagi? Kita nak kejar ni nak cari rezeki ke ataupun cari apa? Maksudnya dia berbalik pada niat kita. Dan niat kita. Kita sampai ke pejabat yang kita kejar sampai duk jatuh tangga apa semua tu kerana apa? Betul. Kita nak kejar apa? Kita nak ngejar pangkat. Okey, lepas ngejar pangkat, ngejar tampering dan sebagainya. Betul. Okey, selepas kita dapat tampering tu, ke mana kita pergi? Ya. Kita nak cerita pasal integriti. Ya, Okey, betul. integriti sama ada sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang yang dah bekerja dalam agama ke apa. Ya. Tiba-tiba dia pangkat. Lepas pangkat tu dia tak masuk pejabat. Okey. Dia menghala ke mana lepas tu? Kat mana tu ya? Ke mana tu pergi tu? Okey. Lepas tu dia pangkat, kadang-kadang kereta pun tak mati lagi. Oh. Dok, kereta pun aircon tak mati, apa tak Ya. mati, anak pun ada lagi tu. Pergi luar, dia ngantar anak apa semua. Lepas ngantar anak ke mana pula pergi? Ya. Kita dulu. Mengetir dulu Datuk. Mengetir dulu. Lepas tu mengetir pukul berapa balik? Pukul berapa dia nak balik? Itulah. Sampai pukul berapa dia balik? Kena refleksi diri ni Datuk. Oh, itulah kata, kalau nak cerita pasal integriti dalam pejabat awam, itu kata integriti maknanya kadang-kadang tak balik-balik. Lepas tu dia borak kat kedai makan, kat kedai apa, jadi masyarakat akan pandang. Itu maknanya itu daripada integriti. Ya. Sepatutnya bila kita sampai ke pejabat, mana kita dah siap minum, dah siap apa, kita dah bekerja dah, sebab kita dibayar gaji 8 jam. Ya, betul. Oh, selama 8 jam kita dibayar gaji. Bila kita telah dibayar gaji selama 8 jam, sepatut kita berada di pejabat 8 jam. Tapi masalahnya kalau duk kira-kiranya, kalau cerita pasal halal haram, mau kita ni tak ada banyak yang tak halal daripada halalnya, Datuk Itu dia punya. Okey, daripada segi undang-undang pula ya. Dalam diversity daripada persepsi undang-undang. Okey, integriti dan konteks undang-undang merujuk pada prinsip moral. Oh, prinsip moral ya. Prinsip moral dan etika yang menuntut seorang bertindak secara jujur, Okey. telus dan berpegang kepada nilai kebenaran semasa melaksanakan tugas atau tanggungjawab terutama dalam sektor awam. Sama ada dalam sektor atau bukan sektor awam. Sebagai seorang pelajar pun dia kena ada integriti dia. Okey, pelajar pun perlu ada integriti. Kalau di Malaysia pula ni, nilai integriti disokong oleh berbagai-bagai peruntukan undang-undang. Okey. Dan dasar awal seperti Akta SPRM Okey. 2009. Lepas tu kalau dia buat kerja ada Akta Pengurusan Kewangan. Okey, banyak akta lah. Lepas tu dan juga Kod Etika Perkhidmatan Awam. Maknanya dah komplit dah kalau dari persegi undang-undang. Ya, betul. Maksudnya kita sebagai penjawat awam tu ada akta dia sendiri. Dah komplit dah supaya kita menyelamatkan supaya integriti ni berada dalam setiap diri, bukan sangkat pejabat awam tapi kepada semua lapisan masyarakat. Sebab bila tanpa integriti, betul, akan berlakunya jenayah rasuah dan juga jenayah-jenayah lain. Ya. Okey. Dia dapat disimpulkan dari segi pengisian untuk pengenalan kita hari ini, sebenarnya integriti dari segi persepsi Islam dan juga undang-undang ni dia adalah pergi seiring. Okey, daripada macam Tuan Haji cakap tadi, kita bangun pagi macam mana niat kita. Ya, macam Datuk cakap dari segi rukun iman, rukun Islam, sebenarnya dia dah selari. Dah selari dah. Macam mana kita punya niat dan juga kita punya diri dalam memikirkan untuk kita punya harian tersebut, ya. Kita punya perjalanan. Okey, seterusnya saya rasa kita akan pergi persoalan yang begitu lebih hangat lah, iaitu dari segi Datuk, saya ingin bertanya, iaitu dari segi tokoh Islam lah, ya. Kita ramai tokoh-tokoh Islam yang kita boleh dijadikan sebagai model, ya. Tapi siapakah yang lebih menonjol, ya, untuk integriti dan bagaimana kita nak jadikan tokoh Islam tersebut sebagai model kita dalam kehidupan seharian? Silakan Datuk. Okey, Aisyah ya. Bila kita cerita tentang tokoh ataupun model untuk menjadi suatu inspirasi kepada umat Islam ni, kita tak boleh lari kepada susuk tubuh, iaitu baginda Rasulullah. Subhanallah. Bila Rasulullah berintegriti, maka Islam tu sampai pada kita. Okey. Bila Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat, ingatkan para sahabat integriti, ar-rashi wa murtashi finnar. Pemberi, penerima, tempatnya dalam neraka. Jadi menyebabkan para sahabat dengan keimanan tadi, mereka tidak melakukan perkara-perkara yang melibatkan rasuah.
Hati kena kuat tu. Nabi pun sebut lagi para sahabat, kullukum ra'in. Kamu ni setiap kamu ni adalah pemimpin. Ya, betul. Wa kullukum ra'in mas'ulun an Ya. ra'iyati. Maknanya setiap kamu tadi akan terpimpin dengan kepimpinan dia. Ya, So setiap kita ni, kalau diri kita sendiri pun kita kena ada integriti. betul. Tangan, mata, lidah kita, kan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Nabi sebut seorang muslim yang baik tadi adalah bila mana orang muslim yang lain merasa aman daripada lidah dan tangan. Ini juga integriti. Ini juga suatu amanah. Bila kita tidak amanah, maka dipanggil khianat. Okey. Bila kekhianat, maka akan berlaku kerosakan. Ya. Zaharal betul. fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terbongkar, bangkitnya, keluarnya kerosakan atas muka bumi kerana tangan-tangan manusia. Jadi bila kita nak tengok contoh, pertama sekali susuk tubuh adalah baginda Rasulullah. Bagaimana Nabi ini telah diletakkan gelaran sebelum dibangkit menjadi Rasul, Ya. digelarkan sebagai Al-Amin. Ya, betul. Orang yang cukup amanah. Dah terima Islam, baginda bawa agama Islam, masih lagi orang kafir Quraisy ketika itu menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Nabi pegang simpan. Kenapa? Orang kafir ketika itu, kafir Quraisy, meyakini tentang integriti baginda Ya, Rasulullah. amanah tu. Amanah. Kemudian baginda ini diletakkan ada 4 sifat. Okey. Amanah, tabligh, fatanah, sidik. 4 ini, ciri ini mesti ada kepada semua kita. Bila kita ada 4 ciri yang ada pada baginda ni, insya-Allah integriti kita akan menjadi bukan kepada orang ramai tetapi kepada diri kita sendiri. Ya. Itu baginda Rasulullah. Kemudian kita pergi pula kepada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni kalau kita lihat, dia bukan hanya sekadar para sahabat, ada salah seorang sahabat, Ya. dia adalah juga kepada baginda sebagai bapa mertua. Okey. Tengok integriti, tidak mencampur adukkan antara aku ni Aha. ayah kamu, mertua kamu. Kena dengar cakap aku. Tak. Bila mana dia meletakkan integriti, aku sebagai seorang pengikut kepada baginda Rasulullah. Tengok mana integriti seorang bapa mertua dengan menantu. Tengok baginda pula Rasulullah dengan Abu Bakar. Bagaimana keadaan ini. Perjalanan ini. Kemudian kita pergi pula para Saidina Umar. Ketegasan dia dan sebagainya. Bagaimana tokoh-tokoh ini memainkan peranan sehingga kan kita lihat Islam yang dibawa daripada Rasulullah, integriti tadi disampaikan. Aha. Hujatul wada. Ah. Haji terakhir dihempunkan manusia, Nabi telah memberikan satu isyarat kepada para sahabat. Dia Ya. beritahu, hari ini aku telah menyampaikan. Adakah aku telah menyampaikan? Para sahabat kata, Ya. qalu, mereka berkata, syahidna, kami telah menyaksikan bahawa kamu telah menyampaikan seluruh ajaran ini. Kemudian dengan integriti para sahabat disampaikan kepada tabi'in. Para tabi'in ini dia tak jumpa Nabi, Ya. tapi mereka menjumpa para sahabat. Jadi mereka mengutip Okey. apa juga Mhm. perlakuan, percakapan, sunnah Nabi tadi mereka mencatat. Daripada tabi'in pergi tabi'in. Mereka yang selepas generasi yang ketiga selepas Nabi. Jadi berterusanlah begitu sampai ke salafus saleh sehingga sampai ulama hari ini, sampai kita pada hari ini. Oh, Maka subhanallah. tugas tanggungjawab kita ni tadi sebenarnya adalah rantaian kepada apa integriti yang baginda bawa sampai pada kita. Bila ada ini Aisyah, Ya. kekanda saya Tuan Hormat, dia akan menjadi, tak kiralah kita ni pejabat awam ke, Ya. kita ni sebagai seorang businessman ke, kita ni sebagai seorang pelajar ke dan sebagainya. Bila ada integriti ini, kita melihat kepada susuk tubuh bagaimana baginda Ya. membawa sesuatu yang 100% menyebabkan masyarakat akan rasa aman dan tentera. Jadi insya-Allah ini adalah antara tokoh-tokoh yang kita kata banyak lagi. Kalau contoh kita lihat Khalifah Umar Abdul Aziz, Ya. yang antara khalifah yang terkenal selepas 4 orang sahabat ini, yang mana dia menutup pelitanya ataupun lampunya Ya. mana anaknya nak berurusan. Ini bukan urusan negara, ini urusan keluarga. Tapi kita tak mampu macam tu, Muhammad. Kita tak mampu macam tu. Ya. Tetapi ini gambaran yang telah ditunjukkan kepada kita supaya kita meneliti, menekuni supaya kalau tak dapat setaraf Umar Abdul Aziz pun, sekurang-kurangnya kita hampir berusaha untuk menjadikan diri kita ni antara orang yang cukup amanah, cukup dari sudut kebenarannya, kerana bila kita lari daripada integriti ini,
macam kakak saya sebutkan tadi, akan berlaku sesuatu yang negara kita boleh runtuh, Ya, betul. keluarga kita boleh bercerai-berai, anak-anak pun akan dan sebagainya. Jadi besar sebenarnya implikasi kita bila integriti ni tidak ada berada dalam diri seseorang. Maksudnya Rasulullah SAW tu sendiri adalah role model yang terbaik lah untuk kita, ya, untuk jadikan sebagai panduan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Seterusnya Tuan Haji, okey, kalau kita lihat sekarang ramai yang kata bahawa integriti kita semakin pudar, ya. Okey, apakah pandangan Tuan Haji? Adakah integriti ni masih kukuh atau sedang terkorban, ya, akibat tekanan hidup dan juga ganjaran segera yang kita inginkan? Okey, terima kasih Puan ya, soalan yang sangat baik lah. Setahu saya lah, integriti ni dia masih tak takhir. Oh, Dia masih takhir. wujud. Masih wujud Dia lagi masih lah. ada. Aha. Dia masih ada lah. Dia bukanlah kata terakhir semuanya. Ha. Tapi yang jadi isu dia adalah segelintir saja yang mencemarkan imej integriti. Bila segelintir je yang mencemarkan integriti, jadi benda tu ibarat macam apa? Bila habis satu titik nila sebelanga, Maknanya Terbalik. dia dah habis terbalik. semua Dia terbalik. terbalik. Dia ada isu-isu integriti. Ya. Okey, saya sebagai pegawai penyiasat, dari pengalaman saya sebagai pegawai penyiasat pun semua, isu-isu integriti ni dia tak mengenal siapa. Oh, sebenarnya siapa-siapa peringkat di bawah Dia ke tidak mengenal atas. siapa. Dia tak mengenal kedudukan, dia tak mengenal jawatan, tak mengenal gelaran. Sebab isu-isu integriti, isu-isu rasuah ataupun isu-isu penyalahgunaan kuasa ni, sebab dia bukan organisasi. Ya, betul. Dia individu tu sendiri. Hmm. Sebab itu kalau dekat lokak-lokak SPRM ni, kadang-kadang orang-orang yang tak sepatut masuk pun masuk. Oh, okey. Contohnya, Ha. bukan saya nak kata apa. Kadang-kadang kalau kita tengok daripada dia ni, pakaian dia, Ha. maknanya sepatutnya dia tak kena pun. Tak direman pun, tak kena tangkap SPRM. Terkejut orang tengok. Terkejut. Sebab Oh, dia bukan kata saya nak kata apa. ya. Kepiah pakai, Ha. ada lekuk dekat daya ni. Maksudnya iman tu Tapi dah. masuk kat dalam. Sebab sekarang ni, sebab isu-isu rasuah ataupun isu integriti, dia bukan kepada, jangan tengok pada muka. Ya. Dia kepada individu. Individu itu sendiri. Individu tu sendiri dan dia tak melakukan kesalahan kepada organisasi. Ya. Dia sebab itu kata isu-isu rasuah di kalangan-kalangan pertama sekali pada pejabat awam, dia tidaklah bersama, tapi sekarang ni Semakin hari menakutkan. menakutkan. Sebab isu rasuah menakutkan. Sebab sekarang ni pejabat awam sekarang ni contohnya Ya. yang berada di sempadan. Yang berada di sempadan-sempadan. Ya, betul. Sekarang ni segelintir je yang tak amanah tu. Bukan semua yang tak amanah. Segelintir ni yang mencemarkan imej pejabat awam. Betul. Kadang-kadang isu-isu penyeludupan. Isu-isu ekonomi. Ya. Ekonomi kita. Ya. Kadang-kadang isu-isu rasuah yang berlaku di contoh di lapangan terbang. Di lapangan terbang, di pelabuhan-pelabuhan itu, Sepadan. di sepadan-sepadan itu mengakibatkan ekonomi. Jadi kadang-kadang pelabur-pelabur takut nak datang kat negara kita kenapa? Sebab apa pelabur takut kan datang? Bukan dia takut, dia kata macam kita nak datang rumah orang lah. Ya. Datang tiba-tiba minta duit kat rumah. Lebih baik segi rumah orang lain tak minta duit. Maksudnya nak check in tu bukan senang lah. Nak check in tu maknanya itu isu-isu rasuah yang berlaku. Kadang-kadang nak turun kapal terbang pada orang minta duit. Lebih baik dia terbang kat lain. Itu daripada isu ekonomi. Tu perspektif dari luar ya. Itu perspektif daripada ni orang akan tengok dok. Orang luar dah rasa. Persepsi masyarakat kata ini ke? Tapi bukan semua pejabat awam. Segelintir dia yang mencemarkan pejabat awam. Ya. Itu kadang-kadang lambatkan pendatang tanpa izin. Lambatkan pendatang tanpa izin. Persepsi masyarakat kata apa? Mudah benar masuk. Macam mana boleh masuk? Mana-mana boleh masuk. Dia ni kadang-kadang tahu pun tak ada pasport, tak ada apa, tak ada benda-benda pun. Tiba-tiba ramai. Tiba-tiba ramai ada. Ada silap dah ada jadi menantu kita pun ada. Ada jadi menantu, jadi pak saudara kita pun ada juga. Kadang-kadang Hari raya tu kompon ada. hari raya berkumpul ada. Daripada segi dasarnya kita tahu dia tak ada, tapi macam mana dia bebas? Ya. Macam mana dia bebas masuk? Begitu juga kadang-kadang menega pula bebas boleh masuk. Ya. Semua. Itu adalah isu-isu rasuah. Ya, betul. Isu-isu rasuah. Mana isu-isu integriti ni akan mencemarkan kepada rasuah. Lagi satu nak cerita. Rasuah ni dia akan berlaku di mana? Ya. Tempat yang paling mulia di mana? Kat mana? Kadang-kadang kan macam Datuk saya bagi tak ada bicara kat masjid kan. Berlaku juga di masjid. Oh, masjid sendiri ya. Di masjid Tempat sendiri. ibadah. Tempat yang paling mulia. Sepatutnya orang ni agensi luar tak perlu usik pun. Sebab dia dah ada tu. Kadang-kadang tu bila ada ruang dan peluang. Sebab dia ada ruang. Ya, betul. Dia ada ruang dan peluang. Tapi kalau ikut pada dasarnya orang luar tak perlu usik pun di masjid lah. Sebab dia tempat yang paling orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, orang yang paling bertanggungjawab, Ya, yang tahu hukum hakam.
Kalau tengok tabung masjid tu pun banyak juga isu kan. Oh ya, ada contoh tabung-tabung masjid. Kadang-kadang hari Jumaat kita tu tolak hari Jumaat ada. Kita tu isi. Ya. Kita tak tahu pun jumlah berapa. Tapi ada juga isu yang mengatakan bahawa berlaku penyelewengan di tabung masjid. Ya. Betul. Sepatutnya kolek Jumaat dapat 1,000. Banyak So, kan. 1,000 tu banyak. Sebab bukan kita semua ahli jemaah yang akan kira. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang akan kira. Mana dia sama dia je tahu berapa jumlah sebenarnya. Itu isi integriti berlaku di pejabat. Ya. Adik-adik di Di masjid. masjid sendiri. Di masjid sendiri. Ataupun tempat-tempat yang mulia-mulia bukan saya sebut. Ya. Maknanya di masjid adalah tempat yang paling mulia sekali. Berlaku jenayah rasuah. Telah lah yang kita macam saya lah. Yalah. Bukan macam Datuk lah, macam saya ke. Okay. Maknanya lagilah akan terdedah kepada jenayah rasuah selagi ada ruang dan selagi ada peluang. Ya. Selagi ada ruang sebab Bila ada ruang je orang akan cuba. sebab ada ruang lepas ada peluang. Sebab ada ruang ada peluang. Begitu juga isu-isu penyelewengan di pejabat. Contoh pembekalan. Ya, okey. Sebab isu-isu pembekalan. Bekalan tak wujud, pembekalan tak ada, pembekalan tak buat secara betul. Ya. Pembekalan tak buat secara betul. Lepas itu isu ketirisan dana. Oh. Sekarang ni isu ketirisan. Kita duk sebut ketirisan. Setiap tahun kita akan dapat laporan daripada ketua audit negara. Ketua audit negara, pejabat ni seleweng. Ya. Agensi ni seleweng. Peruntukan tak sampai. Peruntukan tak sempurna. Maknanya itu daripada segi Dana-dana. ketirisan dana. Itu melibatkan ketirisan dana. Kalau dalam kita sendiri, kalau di pejabat kerajaan ataupun di pegawai kerajaan paling senang lah. Melibatkan apa? Melibatkan tuntutan palsu. Ya. Kadang-kadang diklaim tak pergi tidur hotel, kata tidur hotel. Pergi tuntut, kata tidur hotel. Ataupun dia ni kadang-kadang pergi outstation, tak pergi pun outstation. Okey. Tapi kadang-kadang dia kata dia tuntut pergi outstation. Kadang-kadang pergi tidur hotel, ramai-ramai duk tidur hotel. Betul dah. Tapi masing-masing pergi ambil resip satu pergi ambil resip. Itu semua tu berkaitan integriti. Itu daripada isu integriti. Itu berkaitan isu integriti. Kalau nak cerita pasal isu integriti, Maksudnya banyak. luas. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, prinsip pemberi rasuah apa ya tu? Apa prinsip pemberi rasuah? Ya, betul. Pemberi rasuah ni dia ada prinsip dia sendiri. Ya, dia ada prinsip. Ada prinsip. Kita ada. Dia ada Dia ada niat dia tu. Dia ada pegangan dia sendiri. Ya. Makna prinsip pemberi rasuah ni apa dia? Prinsip pemberi rasuah ni, dia baik-baik dengan kita hari ni, dia akan mengena pada hari esok. Kena hati-hati tu. Kena hati-hati. Sebab apa orang baik dengan kita pada hari ni? Okey. Sebab apa orang baik dengan kita, orang telah baik dengan kita, kadang-kadang dia tak kenal kita pun. Tiba-tiba baik. Dia tak kenal kita. Contohnya kadang-kadang kita lah duduk di satu jabatan kerajaan baru lapor diri. Ya. Duduk pula, pegang pula dalam grade pegawai pula. Ya. Grade 41 sekarang ni atau grade 9 sekarang ni. Okey, duduk kat pejabat. Kadang-kadang tak kenal. Tapi yang grade 9 tu, yang duduk pejabat tu adalah memegang satu jawatan yang agak penting. Orang-orang dekat luar ni, pemberi rasuah ni, utama orang yang ada kepentingan, contoh kontraktor, pembekal, orang yang ada urusan rasmi ni, Jepah hati lah tu. dia tak kenal lagi dengan pegawai tu pun. Tapi Dia cuma tahu nama je pegawai tu ada, dia cuma tahu jawatan tu telah diisi. Kalau kita lihat ramai lah orang luar akan kontak, dia akan tanya dia ni siapa dia akan riki. Itu pemberi rasuah, dia akan riki dulu. Okey, sebab itu yang pertama, orang-orang yang mula lapor diri ni, dia akan pemberi rasuah ni dia akan cuba. Dia akan cuba pertama sekali dia akan kontak. Dia akan hubungi siapa dia akan tanya. Dia akan tanya mula-mula kalau puan-puan lah, kalau tuan-tuan lah. Okey. Puan, puan dah minum? Puan dah makan? Ayat yang pertama, dia akan apa? Pertama sekali dia akan ajak makan. Sebab rasuah ni pertama sekali dia akan ajak apa? Minum. Makan, minum. Rasuah perkataan minum. Tidak ada lagi tiba-tiba tak kenal kita, jom main golf. Tak ada. Dia tak kenal kita, dia tidak akan ajak pergi main golf. Bila dia akan ajak main golf tu? Selepas perkenalan seterusnya. Yang pertama ni dia kata ajak minum. Jom, tuan, minum. Minum dulu. Okey. Katakan ya pada yang pertama tu. Ya yang pertama. Dia kata minum. Jom. Jom yang pertama tu. Okey, jom. Mula-mula mungkin minum kat biasa je. Ya. Okey, mungkin minum dekat kantin. Akhir lepas tu pergi ke mana pula? Mula-mula minum masa tu dah bersembang, nak minta nombor telefon, minta apa, dah tahu latar belakang, pakai kereta apa, suka apa, makan apa, orang kampung mana semua dia tanyalah. Okey, dia pun balik. Pada masa tu, rasuah berlaku ke belum lagi? Start lah tu. Belum lagi. Belum berlaku lagi. Rasuah tak berlaku lagi, cuma dia cuma kenal. Mula lagi dan tekan kenal. Level mukadimah. Yang kedua dia pergi mana pula?
Oh. Yang kedua. Ha. Yang kedua pula, okey, sebab dah tahu nombor telefon, tadi cuma dia kontak pejabat, okey, dia ajak minum. Ha. Yang kedua, mungkin dia akan upgrade sikit, minum mungkin tempat-tempat yang menarik. Minum di tempat sejuk, tempat sedap, tempat makan, tempat elok-elok lah. Mungkin pada masa tu dah makan ikan patin apa semua dah. Bukan patin RM4 seekor tu. Patin temeluh lah. Patin temeluh hok mahal lah. Mahal sikit. Hok mahal, hok sedap sikit lah. Maknanya tak, Pai. makna pai hok bakar api tinggi tu. Mana harga sedap sikit lah. Mana hok dia nak api tinggi apa semua tu barulah sedap. Ya. Pada masa tu dah makan ikan patin, dah makan apa, dah makan macam-macam lah. Ha. Okey, pada masa makan tu dia akan tanyalah macam-macam lah. Okey, pada masa tu makan apa semua dia dah tanya dah. Pejabat tuan ada apa-apa ke? Ada Dah projek start lah tu. apa-apa ke? Dah Ada start. pembekalan apa-apa ke yang boleh? Pada masa tu. Dah mula tu dah. Dah mula dah. Okey, walaupun rasuah tak berlaku lagi pada masa tu, tapi dia dah jadi serba salah. Sebab rasuah dah jadi serba salah kerana apa? Sebab pada masa tu dah berlaku sebab rasuah takut. Pada masa tu minum, lepas tu balik. Bila balik besok dia akan sampai ke bayat, dia pun masuk tender. Masuk tender, masuk macam-macam dia masuk lah. Akan berlakunya serba salah. WhatsApp pun masuk ya. WhatsApp masuk, WhatsApp apa masuk, dapur masuk. Itulah dia akan beritahu lah kalau dia Bukti pakai. pula Datuk. WhatsApp jadi bahan bukti. WhatsApp dia jadi abang bukti pula. Dia pun pergilah kat situ pula. Bila dia dah pergi, dia apa semua dah manit, dia jadi serba salah. Bila jadi kontrak dah masuk apa semua, dah jadi serba salah dah. Maksudnya kat sini Datuk, Tuan Haji, proses untuk menerima rasuah tu sendiri. Dia mula-mula dengan pengenalan dulu, kita kikir. Kita juga dia punya pengenalan. Ada juga dia punya ada pengenalan dia. Sebab itu sekarang berlakunya projek-projek wayang kulit. Kontrak-kontrak wayang kulit. Walaupun sekarang ni masuk secara online ke tak online ke apa ke benda ke. Kadang-kadang betul dah online tu. Kerajaan buat cantik tu. Ya. Molek dah benda sistem paling cantik dah orang buat. Tapi manusia juga. Manusia yang mengendalikan. Ya. Mengendalikan sistem. Kadang-kadang macam kita tahu tak. Contoh, dia boleh tahu, jangan lupa tahu. Hari ni bekal makan ke pejabat saya. Tak. Dia bekal lagi 5 minit dia tutup. Orang lain tak dah masuk lah sebab dia dah kontak siapa nak masuk. Jadi isu-isu integriti dekat situ berlaku. Ya, betul. Isu-isu perlindungan. Sebab itu kata prinsip pemberi rasuah ni dia berbaik-baik hari ni kena pada hari esok. Dia baik itu sebab dia ada prinsip dia sendiri tau. Dia ada prinsip dia sendiri dan sebagainya. Lagi satu, pemberi rasuah ni apa dia punya ni? Kadang-kadang macam kita lah. Macam orang bagi kita kan, contohnya macam air raya baru ni. Orang bagi kita kurma. Kurma tu tak salah. Tak ada masalah pun. Jangan salah kat kurma. Sunnah Nabi. Tapi yang masalah sekarang ni cara pemberian. Pemberian terpilih. Kurma tak salah Datuk ya. Tak salah kurma. Kalau kata ketua jabatan kita bagi, pegawai kita bagi, ambil dah tak ada masalah. Tapi yang bagi kurma tu siapa dia? Siapa Pemberi yang lah. bagi? Pemberi. Pemberi tu siapa dia? Dia target lah. Mengapa hantar dekat sini tak hantar kat SPRF? Maksudnya kat sini Tuan Haji, kita kena hati-hatilah kalau orang yang kita tak kenali, tiba-tiba nak berbaik. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji. Maksudnya kat sini kita nampak lah Datuk, bahawa kalau ada orang tiba-tiba nak baik tu, kita kena tengok kenapa tiba-tiba nak baik, jangan cepat sangat lah. Kan, kita pula staff baru kat situ. Okey, jadi saya teruskan lagi dengan yang berbahagia Datuk. Saya ingin bertanya lah ya, apakah kesimpulan yang boleh kita ambil tentang peranan integriti dalam membina masyarakat menurut Islam? Okey, Aisyah dan kekanda saya Tuan Haji Muhammad dan sidang yang mengikuti podcast kita Sepatah Dua ya daripada Polisa. Jadi untuk membina sebuah masyarakat yang berintegriti, kita dah sebut dah pada saya sebutkan tadi, modelnya telah ditunjuk oleh Rasulullah membina para sahabat. Jadi kalaulah kita nakkan negeri kita faham khususnya menjadi sebuah negeri yang disebut oleh Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang sejahtera, yang mana Allah akan kata disebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Kalaulah negeri Pahang ini rakyatnya cukup berintegriti, Allah akan lafatahna, kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan di langit dan juga di bumi. Karena kita mula tengok negeri Pahang dulu. Kita buat diri kita, negeri Pahang kita ni. Jadi bila negeri Pahang dah bermula diikuti negeri yang lain, dan insya-Allah Malaysia negara kita ni akan boleh menjadi sebuah negara yang menjadi seperti mana kekanda saya sebut tadi, orang takut nak datang, tetapi bila kita berintegriti dari sudut semua peringkat, daripada anak-anak sekolah sehinggalah kepada orang-orang yang lebih dewasa.
Jadi semuanya ini kita boleh simpulkan umat Islam ini bila dia berintegriti di suatu nilai dakwah kita kepada non-Muslim. Jadi kita mengharapkan supaya non-Muslim melihat Islam ini seperti mana mereka melihat zaman kegemilangan Islam, zaman para sahabat. InsyaAllah mereka akan, kalau tak menerima Islam pun, mereka akan berasa aman Sama Uthmaniyah. bersama dengan umat Islam kita di sini. Maka amat mengharapkan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat di negeri Pahang khususnya, supaya marilah sama-sama kita membina integriti diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat kita. InsyaAllah Ya, Allah akan memberikan sesuatu keberkatan kepada insya-Allah. kita, insya-Allah. InsyaAllah Datuk. Maksudnya kita sendirilah yang memberi contoh kepada orang yang ke Islam kan, untuk memelihara integriti dalam kehidupan seharian. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Okey, seterusnya saya ingin bertanya kepada Tuan Haji, iaitu sejauh manakah pentingnya integriti ya dalam membentuk individu dan masyarakat yang beriktikad pada hari ini? Macam mana pentingnya kita nak bentuk individu tu? Pertama sekali integriti. Mm-mm. Integriti ni tak kira dalam semua masyarakat sangat penting. Dia kena memudayakan integriti. Memudayakan integriti ni bukan sangkat kepada diri kita. Kita kena memudayakan dalam rumah kita sendiri. Kita kena budaya. Sebelum kita menyebarkan integriti ni kepada masyarakat umum, pertama sekali dalam keluarga kita sendiri. Okey. Bukan sangkat keluarga, mula-mula diri kita sendiri ni kena integriti kena ada. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Mhm. Kalau kita nak mendidik orang, kita sendiri pun tak ada integriti, macam mana? Kita beritahu anak kita, jangan merokok dalam rumah. Kita sendiri pun merokok dalam rumah. Mana ada integriti? Contoh ayah kan. Oh, contoh ayah. Ayah duduk cerita dengan anak kita, jangan merokok, jangan hisap vape, jangan bermacam-macam. Tapi dia isap. Tapi dia hisap. Macam mana tu? Awak pergilah masjid. Dia pergi masjid. Dia suruh anak dia pergi masjid. Dia sendiri tengok TV pukul 7. Mana ada integritinya? Sebab itu kata integriti ni kena bermula daripada diri kita. Bila bermula daripada diri kita, insya-Allah baru boleh disebar kepada masyarakat. Sebab integriti ni bermula daripada rumah kita. Maksud macam inilah Tuan Haji. Kalau kita nak cakap sesuatu tu, kita tengok diri kita dulu. Kena tengok diri kita. Kan kita sebagai ibu ke, sebagai ayah kan Datuk. Macam tengok betul ke kita nak tegur anak kita ni, kita buat tak? Kita tak suruh solat. Kita solat tak? Itu yang solat. Kan? Tu perkara asas lah. Itulah kata integriti ni. Bermula daripada mana? Saya bukan nak banggalah. Saya ada anak yang bongsu saya kan. Bukan nak cerita pasal anak saya dah. Ya. Nak cerita anak saya lah. Contohnya. Sekarang, okey, dia masuk. Kalau dia dapat sesuatu. Adakah ni kawan abah punya? Adakah abah ada kenal siapa-siapa? Adakah dia dapat benda ni? Abah ada tolong saya tak? Oh, dia tanya. Abah ada kawan ke ni? Dia Dia takut. Kalau ada abah tolong je, dia tak nak. Okey, dia kesedaran dia Dia sendiri. kesedaran. Dia dah tahu dah. Contohnya dia nak pergi ambil lesen mandu. Abah ada kawan ke tu? Abah ada jumpa kawan abah. Kalau dia bosan tak nak adik kat sini. Maksud dia, integriti dia sendiri. Makna dia dah, kita dah beritahu dia. Dia sendiri kata, dia tak nak lah benda-benda macam tu. Dia kata, malulah adik. Yelah. Malu kalau adik tahu adik masuk secara pintu belakang. Dia tak nak. Dia sendiri kata tak nak. Kita pun jadi, makna sampai tahap macam tu. Maknanya dia tak nak kita duk ejah ke, dia nak masuk mana-mana ke benda-benda pun. Betul. Ataupun dia nak dapat apa-apa pun, dia tanya, ada kawan abah ke tak? Kalau ada kawan abah yang awal-awal dia kata dia tak nak. Ataupun dia nak dapat masuk di universiti ke? Dia nak masuk dekat universiti. Dekat universiti dia. Dia masuk tempat apa yang penginapan. Abah ada ejah tak ke mana-mana yang adik boleh dapat ni. Dia takut abah ejah tu dia tak nak. Dia kata nanti dia kalau kawan adik tak malu. Sedaran. Makna kesedaran dia sendiri. Bukan daripada orang lain pun. Tahniah Tuan Haji dapat bentuk anak macam tu. Makna dia terjadi sendiri lah kot. InsyaAllah mungkin terjadi. Alhamdulillah. Mungkin dia melihat apa semua sampai tahap yang macam tu lah dia tak nak. Itu dia punya. Itu integriti. Terima kasih Tuan Haji. Maksudnya kita nak jadi role model lah. Jadi role model. Role model untuk kita kekalkan integriti bukan sahaja untuk dalam keluarga, dalam masyarakat dan juga negara kita sendiri. Ya, nampaknya perbincangan kita punya sepatah dua Polysite Educast ni semakin hangat kan. Tapi kita dah sampai ke hujung rancangan ya. Alhamdulillah saya tengok satu perbincangan yang sangat padat dan bermakna. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk Haji Abdul Zaki dan juga Tuan Haji Muhammad Husin ya atas ilmu dan nasihat yang dikongsikan. Semoga kita semua berusaha memperkukuhkan semula nilai yang mungkin hilang dalam masyarakat, terutamanya nilai integriti. Saya Nur Aisyah binti Osman mengucapkan terima kasih kepada anda yang mendengar. Akhir kata, jika nilai hilang, kita yang harus mencarinya. Jika masih kukuh,
kita wajib mempertahankannya. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari studio ke hati pendengar.